2, 1, 1. Saya guna buat soalan yang susah. Jarak 16 bahagi 8. 1. Baru 1 saat melampau ni. 2. 3. Baru 1 saat dapat jawapan. 4. 5. Okey, tempatkan untuk diri sendiri. Hampir 100% dapat jawapan. Baik. Senang ke susah? Yang paling melampau sekali adalah cikgu orang dia 1 dah angkat tangan dah. Hebat sungguh kan? Dia makan kalkulator ke? Baik. Tak perlu makan kalkulator sebab kita ada teknik untuk dapat jawapan cepat. Baik, darab dengan bahagi buat mana dulu? 16 bahagi 8. Kemudian darabkan 1, 2. 1, 2. 2, 2. Siapa dapat 4, 2, 2? Baik, dapat tak jawapan? Hebat tak? Oh, belagak pula kan? Baru belajar satu soalan hebat lah. Hebat tak? Hebat lah kata hebat. Hebat tak? Hebat. Okey.